Ini adalah strategi untuk student. Bajet ketat punya. Bajet bawah RM10, seminggu pun boleh mula. Yang pertama, anda gunakan local exchanger yang patuh syariah dan regulated. Start dengan exchanger macam tokenize, apa semua tu boleh minimum deposit RM10 ke RM30 untuk mula. Yang kedua, beli stablecoin dahulu. Nak senang faham price. Lepas tu, bila dah ada capital apa semua, anda boleh juga guna teknik DCA. Bila harga dah jatuh, harga dah rendah, anda bolehlah beli sikit-sikit. Ataupun anda nak set atau buy terus. Setiap minggu beli je RM10. Nama pun dollar cost average. Anda nak beli anda nak dollar cost average masa rendah ataupun nak beli je whatever price, beli je pun boleh. Alright. So yang macam ini kau tak payah risau nak tunggu market naik turun. Right? Dan kalau anda nak pergi lebih dalam, anda juga boleh guna Trust Wallet. Pas beli boleh pindahkan sikit ke wallet sendiri. Yang ni penting supaya kau belajar simpan kripto, bukan mengharapkan exchanger sahaja. Step yang terakhir seterusnya adalah belajar sikit-sikit. Baca pasal apa itu blockchain, apa ada coin pump and dump dan beza DEX dan CEX. Jangan jadi hodler blur. Dan tips yang saya nak kasih kepada anda, buat account email khas untuk kripto. Guna password lain. Aktifkan 2FA untuk prevent, untuk personal security. Sebab ni dia simpan duit. Memang kena ketat anda punya personal. Prevention lebih better daripada sorry. Nak template student friendly DCA plan? DM saya student. Aku akan share file worksheet aku sekali.